panas. Hari ni aku berada di Sepang International Circuit untuk alami sendiri pengalaman safety driving bersama Volvo. Itu dia. Itu dia. Yes. And yes, ini bukan test drive biasa, tapi ini adalah sesi khas untuk kita cuba sendiri macam mana teknologi keselamatan Volvo ni berfungsi dalam situasi sebenar di atas litar. So jom ikut aku, kita pergi dekat course yang pertama. Let's go. Latihan pertama yang aku buat ialah skid control. Untuk latihan ni aku bawa kereta sekitar 50km/h, kemudian masuk ke dalam kawasan yang buat kereta seolah-olah hilang grip. Bila kereta mula hilang kawalan, benda paling penting ialah jangan panik, jangan terus tekan brake dan jangan juga tekan pedal minyak secara mengejut, sebab input yang salah boleh buat kereta jadi oversteer atau terus berpusing. Dekat sini kita belajar untuk lepaskan pedal, pandang ke arah yang kita nak pergi dan kawal semula steering dengan smooth. Maksudnya bukan lawan kereta secara kasar, tapi betulkan arah kereta sedikit demi sedikit sampai kita kembali stabil. Seterusnya aku masuk pula ke latihan handling corners. Untuk bahagian ni aku bawa kereta sekitar 70km/h. Latihan ni fokus pada cara masuk seleko dengan betul, macam mana nak kawal kelajuan dan macam mana nak pastikan kereta kekal stabil semasa corner. Dekat sini baru aku terasa kalau masuk seleko terlalu laju atau steering terlalu kasar, kereta boleh mula lari dari line. Jadi memang kena smooth dengan steering, braking dan throttle. Latihan ni juga ajar kita untuk pandang jauh ke depan, bukan tengok betul-betul depan bonet. Bila pandangan kita betul, arah kereta pun jadi lebih mudah dikawal. Lepas tu aku buat latihan brake, steer and avoid. Untuk latihan ni aku bawa kereta sekitar 50km/h, kemudian kena brake kuat sambil elak halangan di hadapan. Situasi ni memang boleh jadi atas jalan sebenar. Contohnya bila kereta depan brake mengejut, ada motosikal masuk laluan atau ada objek tiba-tiba muncul depan kereta. Apa yang menarik, walaupun kita brake kuat, kereta masih boleh dikawal untuk mengelak halangan. Dekat sini kita boleh rasa fungsi sistem keselamatan macam ABS dan stability control yang bantu kereta kekal stabil. Latihan terakhir ialah emergency lane change. Untuk latihan ni kelajuan sekitar 65 hingga 70km/h, kita kena tukar laluan dengan cepat macam situasi bila ada halangan tiba-tiba di hadapan. Nampak simple, tapi bila buat sendiri baru tahu input steering kena tepat. Kalau terlalu kasar, kereta boleh jadi tak stabil. Kalau terlalu lambat pula, mungkin tak sampai elak. Jadi latihan ni memang ajar kita untuk buat keputusan cepat tapi masih kawal kereta dengan smooth. So secara keseluruhan pengalaman ni memang menarik, sebab kita bukan sekadar dengar pasal safety feature Volvo, tapi dapat rasa sendiri macam mana kereta bertindak dalam situasi kecemasan. Ini bukan sekadar driving experience biasa dari Volvo, ini cara untuk faham keselamatan dari belakang steering. Terima kasih Volvo.